Okey. Kita ada kambing, kita ada ayam, kita ada lembu. Semua dalam buluh. Okey. Masak original dalam buluh. Kambing ni dia berkurus sikit. Okey, kambing. Okey. Kambing ni berat dia untuk satu buluh ni kita jual 330 gram. Tu berat kambing sajalah. Kalau sekali dengan kuah lebih lagi lah. Okey. Ni. Yang tu sos dah. Ni sos dah. Ni resipi rahsia abang. Oh, faham. Ya, boleh. Okey. Masuk je dalam buluh. Ni original betul-betul mentah dalam buluh orang lah. Okey. Okey. Ayam mana kita renggang sikit. Okey. Tak dapat beza ni. Kita buat ayam. Ni bakar mana ni? Dia ambil masa 30 minit ke 45 minit. Tengok pada keadaan api lah. Faham. Ayam kita lebih sikit. Tadi 330, ayam kita buat 370. Okey. Sama juga kan? Sama juga. Okey. Tegui. Okey. Rebus je. Ni pun ayam mentah juga bang. Okey. Ni lembu ah. Lembu pun lebih pada kambing sikit. Faham? Sebab harga dia lain-lain kan. Okey. Okey. 30 ke 45 minit. Faham. Api garang pun tak apa sebenarnya. Sebab kalau macam lemang, kita tak boleh api garang. Takut dia mentah kan. Faham. Hak ni api garang boleh, cuma buluh tu lah takut terbakar ke tak terbakar. Hak ni daging mak. Oh. Ya. Kambing kalau sebatang kita bagi black pepper sikit, RM28. Okey. Kalau ayam RM18. Kalau daging RM23. Boleh makan 3 orang. Ha? Okey. Kambing lah. Kambing ah. Kambing. Okey. Kedai kita beroperasi pukul 11.30 pagi sampai pukul 6 petang. Cuti pada hari Selasa dan Rabu. Okey, kedai kita bertempat di Kampung Masjid Batu Simpong. Kambing Adarui 99.